Masa depan tu adalah tanggungjawab masing-masing, okey? Apa yang kita buat sekarang adalah habit yang menentukan masa depan. Kita akan jadi orang yang hebat ataupun orang yang lemah. Dan orang yang tak berjaya ataupun orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Dia bergantung pada habit. Habit ni dia peranan lah. Dia akan jadi snowball effect. Lama-lama dia akan jadi besar tau. Dari besar ni, habit yang pun buat tu, dari besar ni, lama pun buat, dia akan kampui, dia akan jadi besar. Benda tu efek teruk lah nanti. Awal-awal kita tak nampak, kemudian lama kelamaan benda tu akan efek pada diri sendiri. Dan juga masa depan. So, langkah pertama yang kita boleh buat adalah kita mula dengan senaman. Tentang buat lelaki kan. Buatlah apa pun, buat squat ke, push up ke. Buat tu dulu sikit-sikit. 10 kali push up, 10 kali squat pun sehari dah kira okey lah. Sebab awal-awal kan kita nak pergi besok. Kemudian apa lagi? Pemakanan kena jaga. Makanan yang okey sikit, tak terlalu manis. Kalau boleh buanglah manis tu buang terus. Minum yang tak ada gula dan makanan yang tidak banyak minyak, okey. Dan ketiga adalah spiritual. Kita kena banyakkan tawakal, berdoa dan improve kita punya agama. Itu sangat penting lah, paling penting ni. Seperti aku letak nombor 1 tadi. Kemudian kewangan income kita kena tambah. Tak kira apa buat. Tak kira kita buat apa pun, income kena bertambah. Tambahlah, buat sebanyak mana yang mungkin duit. Sebanyak mana yang mungkin. Kita bukan nak cinta dunia. Tapi sekarang dia letih 5,000 pun tak cukup. Itu yang aku sedar dan aku tengah on the way nak mengejar benda tu. Mengejar income aku naik semendadak. Senadak. Hantam je lah. Dan apa yang aku beritahu tadi adalah salah satu. Apa yang aku beritahu tadi adalah beberapa habit yang okey, yang boleh improve kita punya kehidupan. One by one lah buat. Macam aku bermula dengan baca buku psikologi money, buku kewangan. Kemudian aku start jaga badan, aku start jaga makan. Slowly makin baik lah. Tu aku start belajar baca Al-Quran balik. Aku slow buat, semua dah makin okey. So, kepada anda, kepada korang, kepada hampa yang mana dalam keadaan yang down, yang agak drop dalam hidup, try lah buat sikit. 1% sehari pun dah jadilah. Walaupun setiny, sebesar zarah, itu adalah satu usaha yang diambil kira oleh Tuhan. Tak kira besar mana, dia memang akan dinilai. Okey? Lama-lama okey lah. Kita awal-awal memang lah kan. Awal-awal dia tak jadi, dia kena ambil masa sikit. So, kalau okey, tak ada masalah. Dan kalau anda nak komen, sila komen. Nak share, sila share. Apapun, let's go.